Pemikiran hitam putih ataupun all or nothing thinking adalah satu bentuk pemikiran terpesong ataupun pemikiran negatif, ya, di mana seseorang berfikir dengan cara melihat sesuatu perkara ataupun sesuatu keadaan, ya, dalam dua kutub yang ekstrim, ya, secara mutlak. Apa dia dua kutub yang ekstrim ni, Pak Su? Misalnya macam inilah, ya. Kalau kita kata berjaya, lawannya apa? Gagal, ya. Jadi orang yang berfikiran hitam putih ni, dia melihat berjaya dan juga gagal saja, ya. Dia tidak dapat melihat antara kedua berjaya dan gagal ni ada kepada antara. Misalnya kita gagal sikit, kita gagal separuh, ataupun kita berjaya 10%, 90%. Dia tak nak lihat macam tu. Dia kira berjaya ataupun gagal. Sama ada kosong ataupun 10, ya. Dia tidak dapat melihat antara kedua kutub ini, ya. Jadi maksudnya dia melihat dua kutub secara ekstrim, ya. Tu dia. Misalnya kalau sempurna, tak sempurna. Bahagia, derita. Dia tak ada bahagia sikit-sikit. Ataupun dia tak terima derita 10% ke, derita 30%, derita 40%. Dia tak boleh terima. Sama ada bahagia ataupun derita saja. Ini dikata hitam dan putih. Ataupun dikata on and off. Dia tak ada antara keduanya tu tidak ada. Jadi misalnya sebagai satu contoh, ya, kalau ada kita buat satu kerja tugas, ya, atau kita buat presentation, ya, kadang-kadang kita buat satu kesilapan kecil kan, ya, masa presentation, ya. Orang yang berfikiran hitam putih dia akan kata apa? Aku memang gagal dalam presentasi ini. Ya. Dia kira gagal je walaupun dia buat kesilapan kecil, ya. Ya. Macam itulah. Kadang-kadang kalau macam kita dalam perhubungan misalnya, ya, seseorang tu tak dapat mesej dia tidak dibalas, ya. Baru satu mesej tak balas. Dia kata apa? Dia tu memang dah tak sukakan aku. Dia dah tak pedulikan aku. Dia tak kisah tentang aku, ya. Selalu ekstrim, ya. Ataupun kita buat satu kerja, ya. Satu tugas. Kita tak dapat sempurnakan tugas tu seperti yang diharapkan. Kita kata apa? Daripada tak boleh buat kerja secara sempurna, lebih tak payah buat. Jadi melihat sesuatu secara ekstrim ini adalah satu bentuk yang boleh menyebabkan kita menyempitkan, ya, kefahaman kita tentang sesuatu perkara, dan dia boleh menekan emosi kita secara tidak sedar, ya. Sebab itulah orang yang berfikiran hitam putih ni kadang-kadang dia boleh mengalami stres, kemurungan, kebimbangan, ya, konflik dalam perhubungan, ya, dan boleh jadi kadang-kadang prestasi kerjanya terjejas, ya. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih.